Assalamualaikum dan salam sebenarnya. Nama yang diberi Muhammad Jamil Syafi bin Muhammad Nasir dari kelas 5 UKM Sekolah Kebangsaan Jawi Sekolah Berprestasi Tinggi. Hari ini saya sangat teruja kerana saya telah membaca sebuah buku yang berjudul Raja Singa yang Bijak. Penulisnya ialah saudari Nurul Azli Jappar. Penerbitnya ialah Kualiti Book SDM PhD, diterbitkan pada 2019. Raja Singa, haiwan paling kuat di rimba. Semua haiwan menghormati kepada Raja Singa. Semua haiwan memberi kepada makanan kepada Raja Singa. Kekuatan Raja Singa. Namun begitu, semua kekuatan Raja Singa sudah berakhir. Ia telah semakin tua. Semua haiwan tidak menghormati lagi kepada Raja Singa. Dia terpaksa mencari makanannya sendiri. Pada suatu hari, Raja Singa berfikir, kalau haiwan-haiwan tidak memberi makanan kepadanya, dia akan mati kelaparan. Dia terus mendapat akal itu dan terus memberi tahu kepada burung kakak tua agar menyampaikan kepada semua haiwan-haiwan di rimba ini. Burung kakak tua menurut perintahnya. Semua haiwan datang melawatnya. Namun begitu, semua haiwan yang melawatnya tidak terus kembali lagi. Musa menyadari bahawa Raja Singa menipu semua haiwan yang melawatnya. Sebenarnya Raja Singa telah makan semua haiwan yang melawatnya. Pengejarannya, semua rahsia kejahatan itu lambat laun akan diketahui orang juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.